Selamat datang ke Come Study with me, Elder Brooke. Hari ini kita akan melihat 2 Samuel bab 15 hingga bab 18. Ini adalah salah satu bahagian yang paling menyayat hati dalam kehidupan Daud. Bahaya itu tidak bermula dengan tentera asing. Bahaya itu bermula di dalam rumahnya sendiri. Absalom, anak Daud, bangkit dalam pemberontakan. Israel menjadi berpecah. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Tetapi di bawah politik dan peperangan itu, kisah ini sebenarnya tentang kesombongan, kesedihan keluarga, dan harga sebuah pemberontakan. Pada akhirnya, Daud akan mengucapkan sesuatu yang mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus. Daud berharap dia boleh mati bagi anaknya yang memberontak. Tetapi Yesus Kristus benar-benar mati bagi kita. Bab 15. 2 Samuel bab 15 bermula dengan Absalom membina imej kuasa secara perlahan-lahan. Dia menyediakan kereta kuda, kuda-kuda, dan orang-orang yang berlari di hadapannya. Dia tidak bermula dengan mengangkat pedang. Dia bermula dengan membentuk cara orang melihat dirinya. Absalom berdiri dekat pintu gerbang, tempat orang datang mencari penghakiman daripada raja. Apabila seseorang datang dengan masalah, Absalom mendengar. Kemudian dia membuat mereka merasa bahawa raja tidak memberi apa yang mereka perlukan. Dia seolah-olah berkata, jika aku dijadikan hakim di negeri ini, aku akan memberi keadilan kepada setiap orang. Begitulah pemberontakan sering bekerja. Pada mulanya, ia tidak selalu kelihatan jahat. Kadang-kadang ia kelihatan membantu. Kadang-kadang ia tersenyum. Kadang-kadang ia menjanjikan perkara yang orang mahu dengar. Absalom mendekati orang ramai dan mencium mereka. Dia membuat mereka merasa dilihat. Dia membuat mereka merasa dihargai. Tetapi tujuannya bukan pelayanan yang benar. Tujuannya adalah mencuri kesetiaan. Tulisan suci berkata bahawa Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ayat itu sangat penting. Dia tidak hanya mengambil takhta. Dia terlebih dahulu mengambil hati. Setelah beberapa tahun membuat persiapan secara diam-diam, Absalom pergi ke Hebron. Di sana, pemberontakan itu menjadi terbuka. Para utusan menyebarkan berita ke seluruh suku Israel. Orang ramai diberitahu untuk berkata bahawa Absalom memerintah. Daud menerima laporan itu. Hati rakyat sedang berpaling kepada Absalom. Sekarang Daud harus meninggalkan Yerusalem. Raja yang dahulu berada di kota dengan kekuatan, kini berjalan keluar dengan kesedihan. Para hambanya mengikut dia. Isi rumahnya pergi bersamanya. Orang ramai menangis ketika Daud berlalu. Ini bukan sekadar pengunduran tentera. Ini adalah luka keluarga yang dibawa ke jalan-jalan sebuah kerajaan. Daud tidak berpaut kepada Yerusalem dengan sombong. Dia tidak berpura-pura bahawa dia dapat mengawal setiap hasil. Dia menghantar tabut Tuhan kembali ke kota. Dia percaya bahawa jika dia mendapat perkenanan di mata Tuhan, Tuhan akan membawanya kembali. Skim salah satu pelajaran yang kuat dalam bab ini. Daud dikelilingi oleh pengkhianatan, tetapi dia tetap menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Dia mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya tertutup. Kakinya tidak berkasut. Orang-orang yang bersamanya juga menangis. Bab 15 mengajar bahawa kesombongan mencuri hati sebelum ia mencuri kerajaan. Dan apabila hidup terasa seperti sedang runtuh, iman bermaksud mempercayai Tuhan walaupun kita berjalan dengan air mata. Bab 16. Dalam bab 16, Daud meneruskan perjalanan kesedihan. Dia tidak lagi duduk dengan selesa di Yerusalem. Dia sedang melarikan diri daripada anaknya sendiri.
Semasa Daud berjalan, Ziba datang menemuinya dengan bekalan. Ada keldai, roti, buah-buahan, dan air anggur untuk rakyat Daud yang letih. Walaupun dalam bab yang menyakitkan, Tuhan masih membenarkan pertolongan muncul di jalan. Kemudian kisah itu menjadi lebih menyakitkan. Seorang lelaki bernama Saimi keluar dan mengutuk Daud. Dia melempar batu. Dia memanggil Daud seorang lelaki berdarah. Dia berkata-kata dengan keras sementara Daud dan hamba-hambanya terus berjalan. Ini adalah saat yang sangat sukar. Daud sudah menanggung kesakitan daripada pemberontakan Absalom. Sekarang dia juga harus menanggung penghinaan di hadapan orang ramai. Abisai mahu menghentikan Saimi. Dia mahu menghukumnya. Tetapi Daud menolak. Daud tidak menjawab penghinaan dengan keganasan. Dia tidak menggunakan kuasanya hanya kerana seseorang telah melukai harga dirinya. Sebaliknya, Daud melihat penderitaannya dengan kerendahan hati. Dia tahu Tuhan melihatnya. Dia tahu Tuhan dapat menghakimi keadaan itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Daud berkata bahawa mungkin Tuhan akan melihat kesengsaraannya dan membalasnya dengan kebaikan. Itu tidak bermaksud Saimi benar. Itu tidak bermaksud kata-kata jahat menjadi baik. Maksudnya, Daud tidak membiarkan kepahitan memerintah hatinya. Ada masa ketika murid Yesus Kristus harus terus berjalan. Bukan kerana batu itu tidak menyakitkan. Bukan kerana kata-kata itu tidak melukai. Tetapi kerana Tuhan melihat apa yang orang lain tidak lihat. Sementara itu, Absalom masuk ke Yerusalem. Pemberontakan itu berterusan. Kota itu dipenuhi kekeliruan. Dari luar, bab 16 bukanlah bab kemenangan. Tetapi secara rohani, ia menunjukkan sesuatu yang kuat. Daud mempunyai kuasa untuk menyerang balik. Tetapi dia memilih kerendahan hati. Bab 16 mengajar bahawa kadang-kadang iman tidak ditunjukkan dengan memenangi pertengkaran. Kadang-kadang iman ditunjukkan dengan terus berjalan dengan hati yang terluka dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Bab 17. Dalam bab 17, pemberontakan bergerak ke dalam strategi. Bab ini penuh dengan nasihat, waktu, utusan, dan perlindungan Tuhan yang senyap. Ahitofel memberi nasihat yang berbahaya kepada Absalom. Dia mahu mengejar Daud dengan segera. Dia mahu menyerang ketika Daud letih dan lemah. Dari sudut ketenteraan, nasihat itu kuat. Daud sedang letih. Rakyatnya sedang tergoncang. Serangan yang cepat boleh menghancurkannya. Tetapi Usai, sahabat Daud, juga berada di sana. Usai memberi nasihat yang berbeza. Dia memberi amaran kepada Absalom supaya jangan terburu-buru. Dia mengingatkan bahawa Daud dan orang-orangnya adalah pahlawan yang kuat. Nasihat Usai memperlahankan Absalom. Tulisan suci menunjukkan bahawa Tuhan sedang bekerja dalam saat itu. Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel yang baik supaya kesusahan datang ke atas Absalom. Ini adalah kebenaran yang penting. Tuhan dapat melindungi amba-ambanya dengan cara yang tidak bising. Dia boleh bekerja melalui waktu. Dia boleh bekerja melalui sahabat yang setia. Dia boleh bekerja melalui amaran yang tiba tepat pada waktunya. Usai menghantar berita kepada para imam. Para imam menghantar berita melalui anak-anak mereka. Berita itu mesti sampai kepada Daud sebelum Absalom bergerak. Tetapi para utusan itu dilihat. Mereka bersembunyi di dalam sebuah perigi. Seorang wanita menutup perigi itu dan melindungi mereka. Pemberontakan itu berbahaya. Jalan itu tidak pasti. Tetapi amaran itu sampai kepada Daud. Daud dan rakyatnya menyeberangi sungai Yordan.
Mereka bergerak jauh daripada bahaya yang segera. Ahitofel melihat bahawa nasihatnya tidak diikuti. Kesombongan dan keputusasaan menguasai dirinya. Kemudian Daud menerima pertolongan daripada orang lain. Makanan, bekalan, tempat tidur, dan sokongan datang kepada dia dan rakyatnya yang letih. Bab 17 mengingatkan kita bahawa perlindungan Tuhan boleh datang melalui orang biasa yang melakukan perkara yang setia. Seorang sahabat memberi nasihat. Seorang utusan berlari. Seorang wanita menyembunyikan hamba-hamba dalam perigi. Bekalan datang kepada orang yang letih. Apabila kita melihat kembali, kita mungkin sedar bahawa Tuhan telah memelihara kita lama sebelum pertempuran selesai. Bab 18. Dalam bab 18, pemberontakan sampai ke medan perang. Daud menghitung orang-orang yang bersamanya. Dia menyusun tentera di bawah para panglima yang dipercayai. Daud mahu pergi bersama mereka. Tetapi rakyat memberitahu dia supaya tidak pergi. Nyawanya terlalu penting bagi seluruh perjuangan itu. Maka Daud tetap tinggal di pintu gerbang. Tetapi sebelum tentera keluar, dia memberi satu perintah yang jelas. Perlakukanlah orang muda itu, Absalom, dengan lembut demi aku. Ayat itu menunjukkan hati Daud. Absalom bukan hanya pemberontak. Dia masih anak Daud. Pertempuran berlaku di hutan Efraim. Pertempuran itu sengit. Banyak orang mati. Hutan itu sendiri menjadi sebahagian daripada tragedi hari itu. Absalom menunggang masuk ke dalam bahaya. Anak yang cuba meninggikan dirinya atas bapanya akhirnya direndahkan. Yoab tidak mengikuti perintah Daud untuk memperlakukan Absalom dengan lembut. Absalom mati. Pemberontakan itu mulai runtuh. Tetapi pusat emosi bab ini bukanlah kemenangan. Pusatnya adalah berita yang harus dibawa kembali kepada Daud. Para utusan berlari. Daud menunggu di pintu gerbang. Dia menantikan berita. Apabila utusan pertama datang, Daud tidak terlebih dahulu bertanya tentang rancangan perang. Dia tidak terlebih dahulu bertanya tentang takhta. Dia bertanya tentang anaknya. Selamatkah orang muda itu, Absalom? Utusan yang lain datang. Kemudian Daud faham. Raja itu sangat tergoncang. Dia naik ke ruang di atas pintu gerbang dan menangis. Wahai anakku Absalom! Anakku, anakku Absalom! Kiranya aku yang mati menggantikan engkau. Wahai Absalom, anakku, anakku! Ini adalah salah satu tangisan yang paling menyakitkan dalam Perjanjian Lama. Daud menang dalam pertempuran, tetapi hatinya hancur. Kerajaan diselamatkan. Tetapi anak itu hilang. Bab 18 mengajar bahawa dosa dan pemberontakan dapat menghancurkan apa yang masih ingin diselamatkan oleh kasih. Daud mengasihi Absalom. Daud menangis untuk Absalom. Daud bahkan berharap dia dapat mati menggantikan Absalom. Tetapi Daud tidak dapat menyelamatkan Absalom dengan mati baginya. Itu mengarahkan kita kepada seseorang yang lebih besar daripada Daud. Yesus Kristus melihat dunia yang memberontak. Dia tidak hanya menangis. Dia turun. Dia menderita. Dia mati. Dan dia bangkit semula. Daud berkata, kiranya aku yang mati menggantikan engkau. Yesus Kristus dapat berkata, aku telah melakukannya. Jadi pelajaran 2 Samuel bab 15 hingga bab 18 bukan hanya tentang kerajaan yang pecah. Ia tentang kesedihan yang dibawa oleh kesombongan, belas kasihan yang Tuhan tawarkan, dan juru selamat yang dapat menebus apa yang tidak dapat diperbaiki oleh mana-mana raja di bumi.
Dalam Yesus Kristus, yang hilang boleh dipanggil pulang. Yang terluka boleh disembuhkan. Dan setiap hati yang hancur boleh menemukan harapan semula.